Pasti ada berkata, oh tak cukup kalau kita hanya bantu daripada dana. Kalau kita hanya bantu untuk absorb dan cushion mereka daripada masalah kemiskinan. Kita kena berikan pancing. Kita kena berikan harapan. Kita kena berikan peluang. Sebab itu kerajaan negeri tidak berhenti di situ. Kita teruskan pelaburan dan jumlah pelaburan yang tinggi. Tahun lepas sebagai contoh, sampai ke bulan September tahun 2025, kita mencatatkan jumlah pelaburan yang kedua ataupun yang ketiga tertinggi di Malaysia. Yang kedua tidak silap saya. Kerana kita mencatatkan jumlah pelaburan lebih 51 bilion ringgit Malaysia. Di tahun 2024, negeri Selangor adalah negeri juara dengan jumlah pelaburan 100 bilion ringgit Malaysia. Tetapi saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita bukan hanya lihat jumlah pelaburan yang masuk, tetapi juga kita ingin melihat jumlah peluang pekerjaan yang diciptakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun lepas, sepanjang sampai bulan 9 saja. Data yang lain kita sedang tunggu data yang dikeluarkan oleh MIDA dan data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan dan Statistik Nasional ataupun DOSM, Department of Statistics, mencatatkan bahawa sampai ke bulan September tahun 2025, lebih 40,000. Angkanya mungkin 43,000. Angkanya 43,000. Yang peluang-peluang pekerjaan telah terhasil daripada pelaburan-pelaburan yang datang. Dan sekali lagi, kita adalah negeri peluang penciptaan peluang terbesar yang ada di Malaysia berbanding dengan negeri-negeri lain. Ini maknanya apa? Pelaburan-pelaburan kita bukan hanya pelaburan yang tidak berkualiti. Angkanya 43,998. Hampir 44,000. Berbanding dengan Kuala Lumpur 43,900. Berbanding dengan Pulau Pinang 19,700. Johor 14,492. Kalau kita lihat negeri-negeri seperti Johor dan Pulau Pinang, angka pelaburannya besar. Kadang-kadang hampir lebih besar ataupun sedikit rendah daripada kita. Tetapi peluang pekerjaan yang dicipta di negeri Selangor adalah lebih banyak. Dan sebab itu alhamdulillah, negeri ini bukan hanya kita absorb dan cushion mereka yang memerlukan, tapi kita memberi peluang. Kita mencipta peluang pekerjaan dan mencipta peluang kehidupan kepada warga dan rakyat yang tinggal di negeri ini.